Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Muhammad Arif Hazwan bin Muhammad Zaini, kita akan membincangkan dua topik yang agak penting dalam kehidupan seharian, di mana topik ini sering berlaku, ianya berlaku tanpa kita sedari. Dan bersama saya, penceramah jemputan Muhammad Aiman Haziq. Beliau akan menceritakan tentang falasi etnosentrism dan juga falasi kepercayaan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kenali dahulu apa itu kedua falasi tersebut. Tuan boleh teruskan, silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kenal dulu apa itu falasi. Falasi ialah cara berfikir ataupun menilai sesuatu yang kita anggap benda itu betul, hakikatnya tidak betul. Okey, pada hari ini macam kita tahu, kita akan membincangkan dua topik, iaitu falasi etnosentrism dan falasi kepercayaan. Apa itu falasi etnosentrism? Okey, falasi etnosentrism ni dia berlaku apabila seseorang itu menilai sesebuah budaya ataupun masyarakat lain dan menganggap budayanya lebih baik. Contohnya dari segi pemakaian, makanan, mereka anggap pelik kerana hanya disebabkan berbeza dengan budayanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada falasi kepercayaan. Falasi kepercayaan ni dia berlaku apabila seseorang mempercayai sesuatu perkara yang diyakini ramai tanpa kita tahu kebenarannya dan berfikir secara rasional. Itulah dua tajuk, iaitu falasi etnosentrism dan falasi kepercayaan. Terima kasih atas penerangan tersebut. Untuk gambaran yang lebih jelas, mari kita saksikan video pendek berkaitan falasi-falasi tersebut dalam kehidupan seharian. Dalam video ini, kita akan membahaskan tentang kehidupan masyarakat India yang sering dikatakan kotor kerana budayanya memang begitu. Tapi, pernahkah kita mempersoalkan mengapa perkara ini berlaku? Adakah patut untuk kita menilai satu bangsa hanya berdasarkan apa yang kita nampak secara zahir? Inilah yang dinamakan falasi etnosentrism, iaitu satu kesilapan berfikir apabila kita menilai budaya orang lain menggunakan ukuran budaya kita sendiri. Kita melihat kekotoran budaya mereka, lalu kita menyalahkan rakyat tanpa memahami cabaran sebenar yang mereka hadapi. India ialah negara yang besar dengan lebih 1.4 bilion penduduk. Di sebalik pencemaran dan kesesakan, terdapat usaha berterusan oleh kerajaan, NGO dan rakyat biasa yang berjuang untuk kebersihan dan kesihatan awam. Masalah utama bukan budaya, tetapi sistem, iaitu infrastruktur pengurusan sisa yang tidak mencukupi, pencemaran industri yang tidak dikawal, pelaksanaan dasar yang tidak menyeluruh dan jurang ekonomi yang besar antara bandar dan luar bandar. Jadi, bila kita membuat kesimpulan mudah seperti mereka kotor, kita bersih, kita sebenarnya menutup pintu kepada empati dan membuka ruang kepada stereotip yang tidak adil. Dalam dunia yang semakin saling bergantung ini, kita seharusnya lebih memahami daripada menghakimi. Dan mungkin sudah tiba masanya kita melihat isu ini dengan pandangan yang lebih luas dan lebih manusiawi. Seterusnya adalah berkenaan falasi kepercayaan. Contoh yang saya dapat tunjukkan adalah tentang penyataan barangan made in China mesti cepat rosak. Inilah yang dinamakan falasi kepercayaan, iaitu satu kesilapan logik apabila kita menganggap sesuatu itu benar hanya kerana kepercayaan itu telah lama disebarkan. Takkan kerana si titik nila rosak susu sebelanga. Realitinya, China bukan sekadar pengeluar barangan murah, ia juga adalah negara yang menghasilkan telefon pintar tercanggih, kereta elektrik moden, drone ketenteraan dan peralatan perubatan berteknologi tinggi. Yang membezakannya adalah permintaan pengguna. Anda minta murah, anda dapat murah. Anda minta berkualiti, mereka mampu hasilkan yang terbaik. Tapi bila kita terus percaya bahawa semua barangan dari China tak tahan lama, kita sebenarnya telah menutup minda terhadap produk yang mungkin bagus, terperangkap dalam stereotip lama dan mengulangi falasi yang diwarisi bukan yang difahami.
Kita hidup dalam dunia global di mana barang dari mana-mana negara boleh jadi baik ataupun buruk, bergantung pada piawaian, pengeluar dan spesifikasi yang diminta. Negara bukan penentu kualiti, pemikiran kita lah penentunya. Maka sebelum kita berkata, alah buatan Cina je pun, tanya diri kita, adakah itu fakta atau sekadar kepercayaan yang tak pernah dicabar? Okay, berdasarkan video yang kita tonton tadi, kita mendapati bahawa falasi ethnocentrism ni berlaku apabila seseorang itu menganggap budayanya lebih baik daripada budaya orang lain. Itu akan menyebabkan sikap prejudis dan dia akan membuatkan sesebuah kaum berpecah belah. Okey, seterusnya kita pergi kepada falasi kepercayaan. Falasi kepercayaan ni berlaku apabila seseorang mempercayai suatu perkara tanpa mengira kebenaran dan logik. Itu akan menyebabkan berlakunya salah faham dan menghalang pemikiran kritikal. Oleh itu, kita perlu mengamalkan sikap menghormati bangsa lain dan berfikir secara logik sebelum menilai suatu perkara untuk menjadikan masyarakat kita lebih harmoni. Alhamdulillah. Terima kasih dengan pengusian tuan. Saya tertarik dengan beberapa isi yang tuan bahaskan tadi. Perkara itu boleh membuat kita belajar bagaimana untuk lebih peka dan juga kita tidak terjebak dalam falasi-falasi yang berlaku dalam kehidupan kita. Oleh itu, ilmu yang tuan kongsikan cukup menarik. Saya amat tertarik. Terima kasih tuan. Dan kita akan jumpa selepas ini dalam masa dan waktu seterusnya. Terima kasih.